warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada rancangan yang terbaru, sebuah podcast yang bernama Women Rush Podcast. Ya. Podcast ini bertujuan untuk menimbulkan kesedaran kesihatan kepada semua orang untuk topik QKU 3153, promosi pendidikan kesihatan. Okay guys, walaupun nama podcast kami Women Rush, tapi kami sendiri pun bukan woman lah kan. Kami man kan. So hari ni, Rip, kita nak bincang tentang tajuk apa, Rip? Rasa kita akan bincang tentang kanser cervix. Okay guys, jadi so hari ni kita akan bincang ataupun borak sikit lah kan. Walaupun kami ni tak seberapa berilmu, Apa yang kami tahu lah. tapi kami tahu je lah. Jadi kami nak borak tentang kanser cervix. Okay. Untuk topik yang pertama kita, rasanya kanser cervix ni rasanya kanser cervix ni dia kanser dekat bahagian rahim rasanya. Saya rasa macam tu. Rahim kan. Jadi betul apa yang Arik cakap tu. Jadi kanser cervix ni dia berlaku pada bahagian cervix lah khususnya, iaitu pada bahagian rahim. Jadi dan biasanya kalau dah rahim ni orang perempuan je yang boleh kena. Perempuan ni, Laki-laki memang takkan kena Takkan kena. Kalau kena tu memang benda yang mustahil. Mustahil lah. Dan kebetulan Allah je lah yang boleh buat. Walaupun kita tak ada rahim kan sebenarnya. Jadi rasanya lebih jelas lah kalau kanser cervix ni yang golongan yang berisikonya ialah golongan hawa kan, perempuan tu yang memiliki rahim. Dan kanser ni kan pertumbuhan sel yang tidak terkawal, betul tak? Betul. Jadi dia menyebabkan ada ketumbuhan di dalam rahim tu dan sukar untuk ovum, ovari macam tu lah, lebih kurang untuk melekat, betul lah. Jadi rasa-rasa apa faktor-faktor untuk kanser cervix ni berlaku? Okay, jadi guys, kanser cervix ni seperti yang Arif sebut tadi, hanya kepada wanita sahaja. Okay, jadi kanser cervix ni punca utama dia ialah jangkitan virus HPV. Dan virus ni sangat biasa dan boleh menjangkiti tanpa sedar. Itu yang kalau kita tengok guys, kebanyakannya yang mengalami kanser ni dia rasa sihat. Betul Kan? Dan tiba-tiba ada penyakit. Jadi itu yang menyebabkan dia orang ni tak sedar yang dia orang ada penyakit. Dia macam kita buat aktiviti harian, tapi tiba-tiba orang kanser rupanya. Ada kanser punya. Kita pun tak tahu sebab kanser ni kan dia dalaman. Jadi dia tak ada efek pun di dalam luaran dia. So kat luaran memang tak nampak lah dia ni sakit, tapi sebenarnya ada kanser tu guys. Okay, Rip, jadi yelah, kita bincang tadi secara umum. Jadi yang seterusnya, Rip, siapa yang mungkin berisiko lah kan untuk mendapatkan kanser cervix ni? Saya rasa kan yang berisiko untuk dapat kanser cervix ni untuk golongan wanita yang muda lah. Wanita muda ni? Sebab wanita muda ni dia, contoh kita tahu Gen Z zaman sekarang, Gen Z. dia tidak menjaga pemakanan. Kurang untuk makan ulam-ulaman, sayur-sayuran. Jadi yang bernutrisi. Jadi menyebabkan golongan-golongan muda ni mudah untuk dijangkiti kanser-kanser dan penyakit-penyakit yang baru ada. Kalau kita tengok contoh macam mak-mak kita makan ulam, timun, benda yang sihat lah kan? benda-benda sihat. Jadi rasanya badan kita akan mudah mengimunisasikan penyakit tersebut rasanya. Jadi Syed, saya rasa apa yang menyebabkan kanser ni dia jadi makin serius Syed? Okay, kanser ni dia sama juga guys, macam mana-mana penyakit tu, dia akan jadi serius bila tak dapat rawatan awal kan. Masa awal-awal tu rasa macam biasa kot, mungkin demam kot, mungkin sakit perut biasa je kot, mungkin sakit ni je kot. Tu memang kebiasaan lah guys. So punca utama dia bila menjadi serius ni ialah disebabkan tak dikesan awal dan dia akan menyebabkan sakit yang berpanjangan lah. So dia bermula pada kecil dan dia akan menjadikan implikasi yang sangat besar lah kan. Jadi Rip, mungkin ada berita baik lah kot untuk pesakit-pesakit kanser cervix ni. Saya rasa berita baik dia pada setiap tahun klinik kesihatan dia ada menganjurkan kempen untuk kita check kanser cervix ni. Jadi digalakkanlah untuk para wanita, golongan-golongan kakak-kakak kita ke adik-adik, untuk kita hadir ke klinik kesihatan untuk
mendapatkan rawatan awal ataupun kita cek sama ada kita ada kanser cervix ni, untuk kita mengelakkan kanser tu merebak dan menjadi stage-stage yang lebih berbahaya. Maksudnya kanser cervix ni boleh dirawat? Boleh dirawat, Boleh dirawat kan? Kalau di fasa awal, insya-Allah dengan kuasa Tuhan boleh Boleh dirawat. dirawat. So tak ada yang mustahil lah guys. Kanser pun boleh dirawat kalau mendapat rawatan yang awal. Jadi Rik, mungkin apa yang kita sebagai kaum lelaki ni, apa tindakan kita? Kan? Tindakan kita kan. Apa tindakan kita, saya rasa kita kena sebarkan lah. Info-info, maklumat-maklumat yang kita tahu. Macam tu kita kan 24 jam bersama telefon kita. Jadi banyak maklumat-maklumat yang dapat diperoleh dengan lebih mudah lah. Pada zaman yang berteknologi ni kan, kita sebarkan kepada kakak-kakak kita, adik-adik, ibu-ibu kan, untuk sentiasa menjaga kesihatan, mengelakkan diri daripada terjebak dalam penyakit yang amat berbahaya ni. So betul lah kan, kita sebagai lelaki pun ada fungsi kita kan. Di samping kita ni sebarkan benda-benda lain, tolonglah bagi kesedaran kepada mungkin adik-adik kan, adik-adik, family ataupun rakan-rakan yang lain. Dan kalaulah ada di antara keluarga kita yang menghidapi penyakit ni, apa tindakan kita? Kalau saya lah, kalau memang pertama kali kita mesti sedih. Kita sedih. Tapi sebolehnya kita kena nasihatkan orang yang terlibat tu untuk follow up dengan doktor. Mungkin setiap bulan, sebab ada kawan saya, mak kawan saya, dia bukanlah kanser cervix tapi dia kanser juga, tapi dia menggalakkan mak dia untuk hadir ke hospital untuk sentiasa buat check up. Sebab rawatan ni insya-Allah dengan kuasa Tuhan, kanser ni boleh dirawat, boleh sembuh kan. Jadi sangat penting lah guys untuk kita ni sebagai orang yang terdekat untuk bagi sokongan kepada mereka kan, bagi semangat. Walaupun mereka sedih, kita pun sedih, tapi kalau boleh kita bagi semangat untuk dia orang untuk terus kan hidup dan semoga sembuh lah kan, insya-Allah. Jadi Dek, ada lagi perbincangan yang kita nak bincang? Saya rasa kita akan bergerak ke topik seterusnya pada minggu hadapan. Bersama ahli panel yang seterusnya. Panel yang berbeza. Tapi pada masa yang sama dan di channel yang sama, iaitu channel Woman Ras. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terus bangkit, terus cakna.